Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera dan selamat Hari Raya. Jadi bersama saya Akil Iqbal dalam podcast kita kali ini, saya bawakan kepada anda semua seorang wanita penggemar baju kurung Melayu. Kita akan mungkin mendapatkan sedikit perkongsian tentang baju-baju kurung ini, tentang kelebihan yang ada pada baju-baju kurung. Jadi Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Jadi boleh Puan perkenalkan diri Puan? Ya. Okay. Nama saya Suzila Solatin. Saya seorang suri rumah sepenuh masa. Okey, baiklah. Jadi kita dekat sini kita ada beberapa soalan yang kita akan tujukan kepada Puan dan semua soalan ni akan berkaitan dengan baju kurung. Jadi dalam banyak-banyak baju kurung semacam baju kurung tradisional dan juga baju kurung moden. Di antara dua ni apakah yang menjadi pilihan hati Puan? Baju kurung tradisional atau baju kurung moden? Saya seorang penggemar baju kurung moden, tapi yang simple dan sesuai dengan usia saya. Okey, baiklah. Seterusnya, kalau baju-baju kurung ni, macam Puan kata baju kurung moden kan? Jadi biasanya Puan memilih untuk beli ataupun tempah secara khas? Kalau dulu saya memang tempah, tapi sekarang saya beli di butik atau online. Okey, macam Puan kata Puan pernah menempahkan. Jadi antara beli atau tempah sebenarnya mana Puan lebih gemar? Kalau sekarang saya lebih suka beli yang dah siap. Beli yang dah siap lah. Sekarang pun kita dah ada banyak sangat pilihan kan secara online. Jadi seterusnya, apakah ciri-ciri yang mungkin Puan akan consider sebelum beli baju kurung? Selalunya of course lah dia mesti baju kurung moden yang tak ada rupa-rupa, yang simple, yang sesuai dengan usia saya. Dan semestinya dia tak ada corak. Oh, Puan tak suka yang berpattern macam printed semua Puan tak suka lah. Tak suka. Jadi Puan lebih gemar yang plain. Baju saya semua kebanyakannya plain. Oh, kebanyakan yang plain. Plain sahaja ke ataupun ada? Saya suka lace dan cotton. Okey, baik, maksudnya akan ada lace lah. Maksud plain dan juga lace. Okey, nampaklah ciri-ciri yang Puan suka kat situ. Ya, betul. Okey, jadi apakah material kegemaran Puan yang menjadi pilihan hati? Yang saya cakap sebelum ni, saya penggemar cotton dan lace. Dan kebanyakan baju saya memang cotton dan lace. Cotton dan lace. Okey, kenapa banyak-banyak cotton? Kenapa tak satin ke silk ke? Kalau cotton tu dia sangat sesuai dengan saya. Okey. Lepas tu material kainnya yang sejuk kalau dipakai. Selesa jugalah kan? Ya, selesa ya. Itulah sebenarnya ciri-ciri khas yang ada pada cotton. Dan cotton pun sesuai untuk dipakai dekat cuaca Malaysia ni. Ya, betul. Okey. Baiklah, seterusnya, biasanya lah kalau Puan pilih untuk beli baju raya, berapakah range harga yang Puan tetapkan untuk beli baju kurung? Selalunya saya tak menetapkan range harga. Yang penting baju tu bila saya pandang dia cantik di mata dan yang semestinya dia cotton atau lace. Cantik dan berpatutan lah. Ya, harga berpatutan lah. Okey, baiklah. Okey. Jadi selalunya ke mana je, bila masa je yang Puan akan pakai baju kurung ni? Selalunya ke jemputan kahwin, kenduri atau ke event-event yang memerlukan pakai baju kurung. Oh, baiklah. Okey, baiklah. Okey, soalan kita seterusnya, sebagai seorang penggemar menggayakan baju kurung, apakah mungkin jenis baju kurung yang Puan suka dan teringin untuk pakai?
Ada satu baju yang saya tak pernah pakai, Okey. baju kebaya. Baju kebaya. Ya, saya teringin sangat nak pakai baju kebaya, tapi dengan bentuk badan saya ni saya tahu tak sesuai. Tapi sebenarnya saya teringin. Baiklah, tapi kita pun kebaya pun ada banyak jenis kan. Ya, Jadi tapi untuk badan saya ni saya rasa tak sesuai. Tapi saya tak pernah cuba. okey, mungkinlah satu hari nanti bolehlah Ya. cuba kan macam ke Barung dan Tapi sebagainya. saya tak berani. Oh, tak Belum berani lagi. Baik, okeylah. Okey, jadi seterusnya kenapa Puan memilih untuk menggayakan baju kurung berbanding jubah, abaya dan sebagainya? Baju kurung tu kan baju tradisional kita. Hmm. Kalau kita tak ketengahkan baju kurung, siapa lagi? Betul. Itu adalah satu poin yang sangat penting lah. Ya. Di mana, yelah, kita ada baju tradisi kita sendiri kan. Ya, Jadi betul. kitalah yang akan mengangkat sama-sama Ya, baju betul. kurung ni. Okey, baiklah. Pada pendapat Puan, apakah kekurangan atau kelemahan yang Puan rasa ada sebenarnya pada baju kurung ni? Sebagai penggemar setia baju kurung, saya rasa baju kurung tu tak ada kekurangan kan. Okey, baik. Cuma dari segi kita nak menjaga dia. Ah, Contohnya kalau cotton tu, selalunya saya akan basuh tangan. betul lah. Dan kalau lace pun sama. Dan lace pun tak tahu nak cakap. Yelah, sebab baju kurung macam lace ni semua memerlukan ekstra penjagaan lah Ya, kan betul, orang kata. betul. Sebab yelah, kita nak jaga baju kurung tu Ya. supaya dia tak mudah atau cepat rosak Ya, kan. betul. Jadi so kita pun dah banyak cakap pasal baju kurung ni. Mungkin Ya. kita boleh tengok sikit kot koleksi. Mungkin pun boleh tunjukkan sedikit koleksi baju kurung Puan. Boleh? Kalau sudi, boleh. Okey, Saya pergi. jadi marilah kita sama-sama saksikan koleksi baju kurung. Baiklah, inilah koleksi-koleksi Puan kan. Jadi adakah ini saja koleksi Puan ataupun masih ada lagi yang kita tak nampak? Actually ni koleksi yang terbaru. Koleksi yang terbaru. Maksudnya ada lagi lah. Ya, betul. Okey, jadi mungkin Puan boleh tunjukkan ke antara baju-baju yang Puan suka, yang Puan boleh nak tunjukkan dekat kita punya audience. Boleh? Okey. Okay, yang terbaru ini baju Wow. setakat yang paling saya suka. Okey, ni merelip lilak-lilak Ya. macam ni. Puan pakai pergi mana ni Puan? Ni sebenarnya actually baju masa anak saya yang sulung kahwin. Oh, baju no wonder lah kan. Ibu mak pengantin pengantin kan? Benalah. So full lace Ya. dan juga kain cotton. Apa tu Puan ni cakap apa yang buat apa yang Puan cakap lah, di mana Puan Ya, betul. memilih baju cotton dan kain cotton dan juga Ya, lace. betul. Full lace. Cantik ya. Ni banyak lagi Berkilat. Liz. Kalau Ya. nak tengok boleh. Oh, ada lagi? Boleh. Puan Ya. boleh tunjuk. Nak tunjuk banyak-banyak mana yang Puan nak tunjuk pun boleh. Okey. Actually yang saya suka lah. Okey. Ini, Ini ini, pun full body lace Ya. juga. ini. Jadi biasanya Ni Puan cotton pakai lah. baju-baju Cotton glamour-glamour yang ni saya pergi suka. mana Puan? Selalunya pergi jemputan kahwin. Jemputan Kenduri ke, kahwin. event yang Baiklah. memerlukan Ini pun momen. cotton dan juga lace Ya. juga. Dan ini satu baju yang paling saya suka. Banyak. Okey. Paling saya suka. Paling Puan suka lah. Ya. Sangat simple je sebenarnya kan. Tapi kalau kita rasa pun rasa dah boleh Ya, tahu dah betul. tahap keselesaian ni. Baju ni. Baiklah. So banyak kalau kita tengok kat sini pun majoriti daripada baju-baju Puan ni adalah berlace dan juga Ya. kain cotton. Nampaklah Puan ni merupakan penggemar baju daripada kain cotton dan juga lace. Betul. Ni semua baju kurung moden ya Puan? Ya, betul. Ya, jadi terbuktilah bahawa Puan penggemar baju kurung moden. Plain, simple, kain cotton dan juga berlace. Ya. Kalau extra sikit, dapat lebih kilat-kilat macam ni. Jadi, Okey, terima kasih. selesai sudah kita menyaksikan koleksi-koleksi baju daripada Puan Suzila. Masya Allah, banyak ya koleksi Puan. Jadi bersama kita anak kepada Puan Suzila. Jadi kita mungkinlah nak tanyakan
persepsi ataupun pandangan seorang anak kepada seorang ibu tentang gaya-gaya yang baju kurung yang digayakan oleh ibunya. Okey. Sebelum tu kita nak minta untuk memperkenalkan diri dulu. Siapakah nama? Okay. Hai, nama saya Nurul Atika Ilyana binti Muhammad Harun Nizam. Saya anak sulung untuk Puan Suzila. Okey, baiklah. Jadi anak sulung kan mestilah tahu style maknya kan. Jadi apakah style baju kurung yang Puan rasa sering digayakan oleh Puan Suzila? Okay. Ibu saya sangat sukakan baju kurung moden dan plain, dan kebanyakannya ada lace sebab dia tak suka printed yang bercorak ataupun yang ada bunga-bunga. Ya. Okey. Jadi itulah style gaya baju kurung pilihan. Jadi samalah tadi dengan kita dah interview tu. So soalan seterusnya, pemilihan jenis baju kurung kegemaran Puan dan Ibu Puan sama atau berbeza? Sebabkan saya dah dibesarkan oleh beliau, so saya pun jadi terikut suka dengan cotton, plain dan lace. Sebab dari saya kecil sampai besar, mama memang nak sama. So Sedondon lah. Sedondon. Ya. Setiap kali raya sedondon. Betul. Baju kurung moden juga. Ya, sebab bagi saya baju kurung moden lebih terletak pada badan dan dia ada cutting sendiri. Ya. Okey, baiklah, betul lah. Okey, seterusnya baju kurung apa yang Puan gemar? Tadi Puan dah cakap, tapi sebenarnya mungkin ada ke baju kurung lain yang Puan gemar ataupun memang baju kurung tu saja? Saya memang lebih suka baju kurung moden berbanding dari kita ada kurung pahang, kita ada kebarung. So bagi saya kurung moden ni untuk orang-orang yang tak berapa tinggi macam saya dan ibu saya, tu sangat sesuai. Oh, baiklah. Okey, baiklah. Okey, jadi contohnya lah pada hari raya kan. Kita pernah tahu yang Puan akan sedondon lah satu keluarga. Jadi pernah ke macam terlintas akal ke untuk mungkin menggayakan jenis baju kurung yang berbeza-beza? Contohnya Puan berbeza, Puan pun berbeza. Okey, bagi saya lebih suka sedondon satu family. Sebab bila hari raya tu, time tu lah kita boleh jumpa semua keluarga. And mak saya ni ada OCD. So dia susah nak terima kalau kita berbeza. Dia lebih suka kita semua sama, kain yang sama dari atas sampai bawah semua sama. Nampaklah keserasian satu family tu lah kan. Betul. Okey, baiklah. Jadi memang tak pernah lah terfikir untuk lain-lain ke sendiri-sendiri? So far tak pernah lagi, tapi bolehlah cuba. Sebab sekarang macam trend matcha strawberry lah, apa kan. Nak cubalah kan, kita ikut peredaran zaman lah. Ya, betul. Okey, jadi soalan terakhir daripada saya. Pada pendapat Puan, patutkah setiap orang mempunyai cita rasa baju kurung yang sama ataupun berbeza? Okey, bagi saya semua orang ada hak untuk memilih. Jadinya depends on the individual lah. Kalau nak kurung moden. Kalau dia nak sama satu keluarga macam mak saya, ikutlah terpulang dekat diri sendiri. Okay, baiklah. Jadi itu saja. Ada apa-apa poin nak tambah ke, ataupun mungkin apa-apa sedikit lagi perkongsian tentang baju kurung? Saya rasa itu saja. Itu sajalah. Okey, jadi so kita pun dah dapat tahu puan berdua lebih menggemari baju kurung moden berbanding dengan baju kurung tradisional. Tetapi pun atas sebab-sebab yang tertentu seperti lebih terletak, lebih cantik untuk dipakai kan. Jadi saya rasa itu saja sesi Temu Ramah kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya. Semoga kita berjumpa lagi dan terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Bye.